Tertinggal train di stesen Tioman. Aduh. Stesen Tioman. Stesen ni berhenti lebih kurang dalam 50 minit. Jadi bolehlah keluar dari stesen macam biasa. Dan tengok nak cari makan ke apa. Terus sambung lagi perjalanan sampai ke Yekaterinburg. So ada lebih kurang dalam 6 jam lagi perjalanan. Tengok apa ada. 50 minit berhenti. Tertinggal train di stesen Tioman. Aduh, sepatutnya train gerak minit ke-42, tapi tak macam mana dia boleh gerak pula awal, kita pun tak tahu. Semua dalam bahasa Rusia. Jadi stranded lah di sini. Barang semua dalam train. Tengoklah kalau dia orang boleh keluarkan barang tanpa hilang. Orang kata boleh keluarkan barang, cuma tak tahulah. Untuk nak sampai tak ada masalah, kenderaan lain ada, cuma barang je lah. Harap-harap barang tak hilang. Inilah travel. Akhirnya sampai ke hotel. Dah pukul 1:30 pagi. Barang tu kejap lagi baru nak pergi tengok. Barang katanya dah ada di stesen. Diorang dah siap packing. Selesai urusan check in ni, baru pergi tengok sekejap lagi. Untuk insiden ni 100% salah sendiri. Sebab sepatutnya setiap kali keluar dari train mesti kena double triple check jadual train di electronic schedule board di station. Schedule kat situ yang terpaling updated. Cuma tak kenapa kali ni overconfident, so langsung tak tengok pun schedule board.